Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak share satu lagi tutorial. Ini adalah oil pump untuk Nissan Vanette. Jadi aku ada buat overhaul satu enjin yang aku up tempoh hari. So ni aku servis dia punya oil pump. Oil pump ni sebelum kau orang pasang dekat enjin, kau orang kena test dulu. Ini dah servis elok-elok, tiba-tiba kau pasang, minyak hitam tak naik, kau dah jam. Ni, kau tengok aku buktikan dia. Sekarang ni aku dah servis dia, aku terpancing dulu. Aku masuk minyak kat sini. Yang ini, ni nanti tempat duduk oil filter macam ni. Oil filter duduk macam ni. Mana ada takung minyak kat sini. Okey, sebelum aku buat pemasangan dekat enjin, selepas aku servis, aku masuk minyak dekat sini. Ni dalam ni pun kena masuk minyak Ini dalam ni dia kata ada spring ni. Tengok dalam ni ada spring, aku buka pakai tangan ni. Dalam ni ada satu piston, ada satu spring. Nampak tu? Ada minyak dalam Aku dah masuk minyak, siap-siap dah. Nampak tu minyak? Okey, aku pasang balik. Jadi tak kira lah siapa pun orang dia nak try servis ataupun overhaul enjin dia, minyak oil pump ni kena elok. Masuk minyak kat sini. Masuk minyak kat sini. Lepas tu lubang ni nak pressure ada pressure. Okey, aku tutup Tengok nampak? Nampak tu? Dia pancut nampak minyak keluar Okey, menandakan pump ni dah cun Lepas tu baru aku pasang oil filter kat sini, aku bawa gasket gam, pasang dekat enjin. Kalau oil pump ni korang tak buat macam ni, tak pasti lagi minyak hitam naik ke tak. Apa yang akan berlaku jadi enjin korang akan jam balik. Okey? Sedikit perkongsian terima tu. Assalamualaikum.